Okay, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni bersama saya kita nak belajar sedikit berkenaan dengan HTML lah. Okay, kita nak belajar dulu pasal HTML. Jadi saya belajar di W3 School. Okay, kita akan belajar sedikit sebanyak pasal HTML dan kita akan go through sampai habislah HTML ni. Jadi kita akan start dulu dengan tekan learn HTML. Okey. Ni mula-mula dia. HTML ni pasal apa? HTML adalah standard markup language untuk web page. Jadi kalau apa-apa yang kita tengok dekat web page tu berkemungkinan besar dia memang adalah berdasarkan HTML punya language lah. Jadi dengan HTML kita boleh create kita punya website sendiri dan HTML adalah sangat senang untuk dia belajar. Okey, jadi kita akan go through satu persatu. Okay, mula-mula adalah easy learning with HTML. Try it yourself. Tak ada apa. Ini dia punya website, dia ada editor je. Tapi kita tak nak guna editor dia, kita akan guna editor kita sendirilah. Okay, jadi yang seterusnya adalah HTML example. Ini HTML tutorial. Kita akan tengok ada 200 lebih example. Lepas tu kita boleh guna try yourself. Try yourself ni benda ni editor dia. Okay, kita tekan ini nanti akan keluarkan. Tapi kita tak nak guna benda tu, kita akan guna kita punya sendiri. Dan juga last sekali exercise. Dia ada juga exercise untuk kita asah balik lah pengetahuan kita. Macam mana kita, apa yang kita dah belajar dan kita nak praktikkan dia macam mana. Nanti kita akan jawab exercise dia. Quiz dia pun ada. Dan last sekali kalau anda buat account macam saya, buat account, jadi dia akan ada tracker lah. Dan dia akan tunjuk berapa banyak yang dah belajar dan berapa banyak point yang kita dapat berdasarkan daripada apa yang kita dah belajar. Dan last sekali get certified ni, ini berkemungkinan besar selepas kita habis belajar, saya mungkin akan ambil certification lah. Tapi saya mungkin tak boleh tunjuk kot certification ni ambil macam mana. Tapi saya akan tunjuk lah berapa ringgit untuk di certified kan. Okay, jadi kita nak tengok dulu ke 47 minit. Tak payahlah, kita skip je lah terus. Next. Okay, masuk kepada yang pertama, HTML introduction. HTML adalah standard markup language untuk creating web page. Okay, apa itu HTML? HTML adalah hypertext markup language. Hypertext markup language. Lepas tu dia untuk apa? Dia adalah untuk standard markup language untuk buat web page. Lepas tu dia juga describe the structure of web page. Jadi web page tu berdasarkan HTML lah. Kalau saya salah betulkan saya. Tapi rasanya macam itulah. HTML consists of a series of element. Dia ada banyak elemen dalam HTML. Dan juga HTML element tell the browser how to display the content. Dia bagi tahu kepada browser macam mana nak display kepada kita. Maksudnya ni mungkin front end punya lah kot. Okay, jadi HTML element label pieces of content, such as this is heading, this is paragraph and this is a link. Jadi dekat sini dia bagi tahu dalam HTML ada 3, iaitu heading, paragraph dengan link lah. Tapi nanti kita akan go through satu-satu dulu mengikut dia punya submodul. Submodul dia banyak juga. Tutorial dia sampai HTML versus HTML. Lepas tu kita akan pergi ke HTML form, grafik, media, API dan juga HTML example. Oh, banyaknya kita nak belajar. Okay. Kita pergi satu-satu. Okay, mula-mula simple HTML document. Yang ni dia tunjuk contoh HTML document. Lepas tu kat sini dia akan bagi tahulah, explain apa kegunaan benda ni, apa kegunaan dia ni, apa kegunaan dia ni. Okey. Dan juga semua sekali dia akan bagi tahu kat sini. Yang pertama .type HTML ni adalah untuk declare dia menggunakan HTML5 document. Lepas tu HTML ni sendiri adalah elemen untuk HTML page. Head ni adalah dia punya untuk contain meta information about HTML page. Dia adalah head lah. Setiap kali kita buka page, dia punya title dia menggunakan head lah. Sebab title akan dimasukkan di dalam, Allah salah tekan, sorry. Title akan dimasukkan ke dalam head. Okay, jadi dia kata
Element specifies a title for the HTML page. Dia akan tunjuk dekat browser title bar or the page tab. Mungkin inilah. Okay, ini adalah dia punya title. Okay, body element define the document body. This is a container for all the visible content such as heading, paragraph, image, hyperlink, table, list dan etc. Okay, body ni tempat kita letak heading macam ni, heading dan juga paragraph. Kalau kita ada gambar, kita akan letak di dalam body juga. Kalau ada link, kita letak dalam body. Ada table, kita letak dalam body. Semua benda akan dimasukkan ke dalam body. Kalau untuk title, dia akan masuk kepada head. Jadi kat sini kita boleh tengok H1 untuk heading 1 dan P adalah untuk paragraph. Okay, jadi kat sini kita boleh tengok, dia boleh ambil nota. Type HTML adalah untuk declare type, document type tu. Lepas tu HTML adalah permulaan bagi HTML. Lepas tu dia ada head. Head ni tempat kepala dia lah, dan kita kena letak title dekat head. Allahuakbar. Dan juga body, dia ada body yang akan mengandungi heading dan juga paragraph. Nah, kalau gambar ke apa benda ke semua ada dalam tu lah sekaligus. Okay, next, what is an HTML element? HTML element dia kata start tag, some content and end tag. Jadi dia ada tag name, lepas tu kita masukkan content dan juga last sekali penutup tag name lah. Okay, jadi kat sini dia bagi HTML element is everything from the start tag to the end tag. Jadi dia adalah ini adalah satu elemen. Ini adalah satu elemen yang lain. Okay, dia kena bermula daripada pembuka, lepas tu content dan juga last sekali penutup. Okay, start tag. Dia ada bagi H1 untuk my first heading, lepas tu penutup H1. Lepas tu dia ada P untuk paragraph dan penutup P. Tetapi kalau BR ni tak silap saya break ni dia tak ada content. Dia tak ada content macam ni, dia tak ada. Dia akan terus buat break ni none, dan juga dia pun tak ada penutup break. Dia ada pembuka tapi dia tak ada penutup. Okey. Jadi kat sini dia bagi tahu some HTML element tak ada content macam BR element. BR element ni mungkin break lah, tak silap saya. Kalau saya salah tolong betulkan. Dan juga dia panggil empty element. Empty element do not have an end tag. Dia tak ada content dan dia tak ada penutup. Okay, jadi kita scroll bawah lagi. Web browser. Okay, the purpose of web browser iaitu Chrome, Edge, Firefox, Safari dan apa benda lah, Opera lah, apa lagi ada, Brave lah, semua benda tu is to read HTML document and display them correctly. Okay, a browser does not display the HTML tag but use them to determine how to display the document. Okay, inilah yang dia akan tunjuk kepada kita. Bila kita dah buat HTML, kita dah code HTML tu, jadi tugas browser adalah untuk paparkan HTML tersebut. Okay, jadi kita akan tengok HTML page structure. Okay, below is the visualization of HTML page structure. Ni akan buka HTML, lepas tu dia akan buka head, dia akan masukkan page title, lepas tu tutup head. Ingat HTML element dia kena ada pembuka dan penutup. Dia akan ada setiap kali kita buat dalam HTML dia ada pembuka dan juga penutup. Dan ni content, pembuka, content dan juga penutup. Sama je, body ada pembuka dan ni semua content dia dan juga sekali penutup. Untuk heading pun sama, pembuka, content, penutup. Paragraph pun sama, paragraph next pun sama. Dan last sekali HTML, pembuka, dan ini semua content dia, dan ini adalah penutup. Okay, jadi dia kata kat sini, the content inside the body section will be displayed in a browser. The content inside the title element will be shown in the top browser title bar or in the page tab. Saya susah betul nak sebut bahasa Inggeris ni lah. Okay, HTML document, kita boleh tengok lah sejarah HTML punya history. Okay, daripada 1985 version Tim Berners-Lee www, lepas tu kita boleh baca sampailah kepada 2017 iaitu HTML 5.2.
Okay, this tutorial follow the latest HTML standard. Kalau anda nak belajar HTML, boleh pergi ke W3 School sebab dia akan tunjuk the latest punya lah. Kalau mungkin ada tempat-tempat lain yang kita pun boleh belajar juga, cumanya berkemungkinan besar, tak adalah berkemungkinan besar sangat, berkemungkinan lah mereka tak update kepada yang latest punya. Tapi W3 School ni dia bagi tahu kepada kita dia update yang latest punya. Saya tak disponsor ya. Saya belajar je kat sini. Okey, jadi habis kita punya introduction yang pertama. Jadi kita tekan next. Tengok apa pula yang ada lagi. Kita dah masuk kepada HTML editor. Okey, yang ni untuk setup editor lah. Untuk apa-apa yang kita nak guna, kita akan letak dekat sini. Kita akan tengok dekat sini. Sebagai contoh, a simple text editor is all you need to learn HTML. Dia kata simple text editor. Jadi sebagai contoh apa yang saya guna, saya menggunakan ni Notepad++. Saya menggunakan Notepad++. Okey. Kalau anda nak menggunakan Notepad biasa pun boleh. Notepad biasa pun boleh. Tetapi saya lebih suka menggunakan Notepad++ lah, sebab Notepad++ ni dia menarik sikit. Dia ada sedikit lah advance sikit daripada Notepad biasa. Sebab kalau kita tengok Notepad biasa, dia tak ada numbering line kat tepi ni, dia tak ada. Dan dia hanyalah Notepad biasa je lah. Kalau kita type pun macam tu je. Tapi dekat Notepad++ ni dia ada sedikit extra lah. Dia ada line number. Lepas tu dia ada macam-macam lagi. Ada language, kita boleh tengok language. Lepas tu kita nak set up macam-macam pun boleh. Dan inilah yang saya akan menggunakan. Tapi kalau anda nak menggunakan Notepad biasa kat sini pun boleh. Mana-mana terpulang. Jadi kita tengok balik dekat page tadi. Dia cakap dekat website ni, dia cakap boleh guna Notepad ataupun text edit. Notepad ni untuk Windows, text edit ni mungkin untuk Mac lah. Betul. Dia kata dia kata kat sini recommend simple text editor, iaitu Notepad untuk PC. PC ni Windows lah basically. Text edit untuk Mac. Kat sini. Lepas tu kita boleh belajar good way to learn HTML. Tak kisah apa-apa. Lepas tu dia kata open Notepad PC. Okay, Windows 8 ataupun yang ke atas akan menggunakan start screen. Lepas tu type Notepad, lepas tu akan keluar lah kalau Windows 7. Dan ke bawah menggunakan ini. Tapi saya tak rasa kita menggunakan Windows 7 dah. Mungkin anda semua dah menggunakan Windows 11. Jadi kita akan ikut yang ini, Notepad sahaja, ataupun saya akan menggunakan Notepad++ lah. Untuk pengguna MacBook, tak kisahlah MacBook ke Mac, apa benda Apple punya lah, segala jenis Apple punya tu, buka text edit dan kita boleh belajar HTML sama-sama. Jadi kat sini dia kata write some HTML. Ni untuk step kedua dah. Step kedua dia kata write some HTML. Saya dah buka Notepad++ saya. Saya dah buka Notepad++, jadi dia suruh saya type. Dia kata dekat sini tulis ataupun copy following HTML kepada Notepad tu. Jadi kita akan tulislah, senang. Kalau kita copy, berkemungkinan besar kita tak ingat dan kita tak faham. Jadi saya suka untuk tulis balik. Jadi kita tulis kat sini. Okey. Mula kita akan buat declaration untuk dokumen tu lah. Okey. Ini adalah pembuka dia. Tapi untuk .tag ni saya tak saya rasa dia tak ada penutup lah. Dia pembuka saja. Lepas tu kita akan start dengan HTML dan kita akan pergi kepada body terus. Kita tak buat head kita terus masuk ke body sebab dia punya contoh terus ke body. Lepas tu kat sini kita pergi ke H1. Notepad++. Okey, pembuka P. Lepas tu penutup. Penutup. Ingat HTML dia elemen dia ada pembuka, content dan juga penutup. Semua macam tu.
Lepas tu untuk body, disebabkan dia dah ada buka, okey, disebabkan dia ada pembuka, dia ada content, jadi dia kena ada penutup. Jadi kita tulis kat sini palang body tutup. Lepas tu HTML. Okay, HTML pun sama, dia dah buka kat sini, dia ada content dia sendiri, jadi dia kena tutup. Palang HTML tutup. Jadi selesailah kita buat satu HTML document. Okey, ingat balik yang ini adalah untuk declare HTML document. Okey, yang ini untuk HTML, pembuka HTML tu kan, saya tak silap saya, dia adalah untuk elemen, the root element. Kita nak masukkan elemen, ini adalah kepala dia. Okay, so sebelum kita start HTML, kita kena buka ni, dia adalah root element. Jadi kita tulis kat sini root element, itu elemen bersalah. Okay, ini adalah body. Okay, body, document body. Lepas tu H ni adalah untuk heading dalam body. Paragraph, dia adalah paragraph dalam body. Ini adalah penutup body. Dan last sekali penutup elemen, elemen HTML. Okey, jadi kita kembali kepada yang tadi. Kita dah tulis semua ni, kita dah masukkan macam ini, kita dah masukkan macam gambar. Jadi step ketiga dia save the HTML page. Kalau anda menggunakan Notepad, anda akan save macam ni. Masukkan nama dia index HTML, HTML ni dia bagi index HTML. Lepas tu dekat encoding masukkan UTF-8 dekat sini, encoding UTF-H8. Tetapi kalau anda tengok saya punya, kalau saya tekan file, saya pergi kepada save as lah, save as. Okey, jadi saya dah buat satu kat sini. Saya akan masukkan index.html. Untuk Notepad++, dia tak ada kat bawah tu, nampak? Dia tak ada benda ni, dia tak ada encoding UTF-8 ni, dia tak ada. Jadi apa yang saya boleh buat, saya masukkan je macam ni. Kalau kita tengok kat sini pun dia ada ke? Ada ke? Tak ada. Dia tak ada. Ni ada HTML file. Jadi kita tekan HTML file ni, kita tekan save. Dia dah save sebagai HTML. Nampak tak? Dia save jadi HTML. Sebab itulah saya suka guna Notepad++. Dia ada warna-warni macam ni, dia ada warna-warni. Lepas tu dia boleh declare macam-macam lah. Okay, kita pergi balik dekat web page tadi. Dia cakap step 4, view balik HTML tu. View balik HTML. Saya kena mencari balik. Jadi kita nak view tu, kita kena buka dia punya file tu. Okay, macam saya savekan dia sebagai HTML, jadi dia keluar macam ni. Okay, tapi saya bila kita double click, dia akan tanyalah untuk buka Microsoft Edge, tekan okey, salah sekejap bila kita dah buka, dia akan jadi macam ni lah. Tapi yang ni kesilapan saya lah. Tapi kita ada heading kita ada. Okay, paragraph pun kita ada. Jadi saya nak kena cari untuk menghilangkan benda ni. Mungkin kita akan cari next lah, next. Okay,
Dekat sini pun dia ada bagi tahu nak guna editor online pun boleh, try yourself. Masukkan kat sini, ada sekali yang dia bagi page title, ada head. Kita boleh masukkan head dekat dalam kita punya kod. Jadi kita patah balik pada kod kita. Dekat HTML, selepas HTML dia buka title. Dia buka title. Okey. Lepas tu dia masukkan page title. Ni boleh tukar apa-apa lah tapi kita ikut dia punya panduan saja. Page title, lepas tu okey, kita dah tutup title. Saya tertinggal sesuatu. Okey, kita kena ada head. Okey, lepas tu baru kita boleh tutup head tu. Okey, kita ada head, kita ada dalam head dan kita ada penutup head. Ni. Kita ada pembuka dan kita ada penutup. Kita ada pembuka dan kita ada penutup. Okey. Lepas tu barulah pergi kepada body. Okey. Jadi kalau nak letak nota, kita kena letak benda ni. Macam tu. Baru betul. Tanda tutup. Okay. Jadi kita tekan save. Lepas kita dah masukkan semua, kita tekan save. Lepas tu dekat page kita tadi, kita just tekan refresh. Kan? Pastikan penutup dia ada slash, ada dan juga ada. Okey. Jadi kita dah tekan save, kita patah balik kepada web page kita tadi, kita tekan refresh. Dan jadilah nama page tu kat sini, page title, heading first kita dan juga paragraph kita dah jadi dekat dalam sini. Jadi kita boleh patah balik kepada web page tadi, kita boleh tengok apa lagi yang dia bagi. Dekat sini tak ada apa-apa dah. Kita dah habis sampai kepada editor. Jadi saya rasa sampai di sini sajalah pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan sambung basic pada next video lah. Okay. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana menonton dan selamat berjumpa lagi. Bye bye.